Okey, ini adalah idea utama yang mungkin akan ubah cara anda pandang penangguhan ni selamanya. Cuba tengok petikan ni. Penangguhan adalah masalah pengurusan emosi yang menyamar sebagai masalah pengurusan masa. Cuba hadam betul-betul ayat ni. Sebab selama ni kita selalu fikir, kena beli planner baru, download app productivity, paksa diri jadi lebih disiplin. Kita anggap ia masalah logistik, masalah pengurusan masa. Tapi macam mana kalau puncanya lebih dalam daripada tu? Kajian-kajian terkini tunjukkan yang penangguhan ni bukan tanda kita malas atau lemah semangat. Sebenarnya ia adalah satu mekanisme pertahanan. Satu cara otak kita cuba lari daripada emosi-emosi negatif yang datang dengan tugas tu. Macam rasa bosan, risau atau tak yakin. Baiklah, jom kita bedah siasat topik ni. Cukup-cukuplah salahkan diri sendiri. Sekarang masanya untuk kita faham apa yang betul-betul berlaku dalam kepala kita. Ada sebab saintifik yang kukuh kenapa kita menangguh. Dan bila kita dah faham puncanya, barulah kita boleh cari penyelesaian yang betul-betul berkesan. Okey, konsep saintifik pertama yang jadi kunci kepada semua ni dipanggil discount temporal atau temporal discounting. Bunyi macam canggih kan? Tapi sebenarnya idenya simple je. Cuba bayangkan otak kita ni macam seorang pelabur yang tak sabar. Dia lebih pentingkan keuntungan segera. Jadi, ganjaran yang boleh dapat sekarang, contohnya nikmat tengok satu lagi episod Netflix, rasanya jauh lebih bernilai berbanding ganjaran yang lagi besar tapi kena tunggu. Macam dapat segulung ijazah atau siapkan satu projek mega. Otak kita secara automatik akan diskaunkan nilai ganjaran masa depan tu semata-mata sebab benda tu tak ada depan mata kita lagi. Ini macam satu bug dalam sistem otak kita yang diwarisi dari zaman purba di mana fokusnya adalah untuk survive hari ni, bukan fikir pasal penyimpanan persaraan. Jom kita tengok satu contoh yang sangat jelas. Katakanlah saya bagi anda dua pilihan, RM100 hari ni atau RM110 bulan depan. Mana satu anda pilih? Selalunya, kita akan ambil RM100 tu terus, kan? Tarikan duit yang boleh dipegang sekarang tu memang kuat gila. Walaupun logiknya, kita tahu RM110 tu lebih banyak. Emosi kita menang. Tapi, okey, jom kita ubah sikit ceritanya. Macam mana kalau pilihannya adalah RM100 dalam 12 bulan atau RM110 dalam 13 bulan? Tiba-tiba pilihan jadi lebih senang. Mesti kita pilih RM110. Kenapa? Sebab bila dua-dua ganjaran tu jauh di masa depan, otak kita boleh fikir dengan lebih rasional. Beza sebulan antara bulan ke-12 dan ke-13 tu rasa macam tak ada apa-apa. Inilah bukti yang sangat jelas macam mana otak kita diskaunkan masa depan. Dan bug inilah yang buat kita selalu pilih keseronokan segera berbanding kejayaan jangka panjang.